Mulai 2026, anak bawah 16 di Malaysia mungkin tak dibenarkan daftar akaun media sosial sendiri. Ini bukan isu kecil. Ini boleh ubah cara anak Malaysia masuk TikTok, Instagram, YouTube dan platform sosial lain, malah cara ibu bapa pantau dunia online mereka. Sekarang, Malaysia sedang bersedia melaksanakan had umur minimum 16 tahun untuk pendaftaran akaun media sosial dengan sasaran sekitar 2026. Bukan sekadar nasihat, kerajaan melalui MCMC sedang berbincang dengan platform dan laporan setakat April 2026 menyebut eKYC serta kaedah pengesahan umur masih dibincang dengan platform. Maksudnya begini, kalau seorang remaja bawah 16 mahu ada akaun sendiri, kemungkinan besar pendaftaran itu akan disekat atau perlu melalui semakan umur. Isu akaun yang dibuka atau dipantau ibu bapa pula masih perlukan garis panduan yang lebih jelas. Di sinilah konflik bermula. Di satu sisi, ibu bapa nampak perkara ini sebagai perlindungan dan jujur sebabnya memang ada. Buli cyber, scam, pemamsa online, grooming, kandungan lucah, cabaran berbahaya. Semua ini bukan teori. Ini berlaku dalam telefon, dalam bilik tidur, kadang-kadang tanpa ibu bapa sedar. Jadi bila kerajaan kata kita perlu kawal sebelum rosak, ramai akan jawab betul juga. Anak umur 12, 13, 14 tahun belum tentu cukup matang untuk tahan tarikan algoritma yang memang direka untuk tahan perhatian mereka selama mungkin. Tapi di sisi lain, pengkritik tanya satu soalan besar. Kalau semua orang perlu buktikan umur, siapa pegang data itu? Sebab pengesahan umur bukan sekadar klik, saya cukup umur. Kalau ia guna MyCard, My Digital ID, pasport atau eKYC, isu dia bukan cuma anak bawah 16. Bergantung pada cara ia dibuat, orang dewasa pun mungkin terkena proses semakan umur. Disitulah kebimbangan privasi bermula. Ada juga risiko praktikal. Remaja yang dilarang mungkin bukan terus berhenti. Mereka mungkin pinjam akaun orang dewasa, buka akaun palsu, guna VPN atau masuk ruang online yang lebih susah dipantau. Jadi larangan yang nampak tegas di atas kertas belum tentu mudah di dunia sebenar. Sebab itu isu ini bukan hitam putih. Kalau tiada kawalan langsung, anak terdedah. Kalau kawalan terlalu keras, data rakyat dan kebebasan digital pula jadi taruhan. Mungkin soalan yang lebih tepat bukan patut ban atau tidak. Soalan sebenar ialah bagaimana lindungi anak tanpa menjadikan semua rakyat perlu menyerahkan terlalu banyak maklumat untuk masuk internet. Malaysia sekarang berada di persimpangan itu. Jadi bagi anda, ini langkah perlu untuk lindungi anak atau dasar yang perlu dijelaskan dulu sebelum dikuatkuasakan. Follow untuk isu Malaysia yang dijelaskan ringkas.